ke dapur berseri. Hamsi Amisha setia menanti masakan kampung asli dan padu. Assalamualaikum semua, kembali bertemu di channel saya Hamsi Amisha. Kali ini saya nak buat donat. Semestinya cara saya Hamsi Amisha. Donat apa ya? Donat biasa, cara saya donat kampung. Oh, sebab kita punya slogan, konten kita adalah murah meriah. So, kita buat donat biasalah. Ya. Donat bergula kan. Ya. Kalau ada coklat tu, dia jadi donat mahal sikit lah. So, ini kita bercoklat. So, bahan utama dia apa ya? Tepung gandum. Tepung gandum. Ha. Serbaguna. Ni Dah disukat 2,5 cawan. 2,5 cawan. Ya. Lepas tu yang ni? Itu gula untuk menggolekkan donat nanti. Tu gula yang dah di blend aja. Tidak, gula icing. Gula icing. Gula icing Yang tu. ni ada stok Itu baking powder. Baking powder ada stok Mm-mm. Panggil sedikit lah. So kita ada yeast segera ataupun orang panggil mauripan lah kan. Ya. Nak guna berapa? Ataupun ragi lah. Nak guna berapa banyak je? Satu sudu sahaja. Mak biasa guna satu sudu sahaja. Kita ada air suam. Okey, Ya, satu secawan. cawan juga. Kita ada telur. Mana datang telur tu? Tengok Dia betul-betul. macam telur tapi rupanya dia margarin. Ini margarin 2 sudu. Minyak masak pun 2 sudu. Dah dicairkan ya, tapi kita tak rekod lah. Okay. Lepas kita ada ni Susu. Kalau nak guna susu tepung pun boleh. Ni susu pekat manis. tu ada gula dalam. Ni ada gula lebih kurang 2 sudu ya, tapi tak penuh ya. Lepas tu bahan dia last sekali kita ada cuka buatan ni lah. Cuka makan lah. Ini kita tak kita tidak menggunakan ni Okey, so ni bahan semua lah. Okey, apa yang kita boleh lakukan sekarang? kita nak bancuh lah ragi tadi ni, ragi instan ni. Dalam ni. Tidak dalam cawan ni. Dalam cawan dulu. Kita bancuh ragi dululah. Kita sukat dulu satu cawan. Satu cawan pula, satu Sudu. sudu. Tu cawan mati dah. Tak mati ya. Tu satu sudu ya. Okey. Ini tadi gula dalam tu ada 2 sudu, tapi sudu tak penuh. Dia sudu makan ya. Ya, kita tunjuk dalam tu. Ini susu ya, susu pekat manis. Kalau sekiranya tak nak susu pekat manis, boleh je. Guna susu tepung pun boleh, tak nak guna susu pun boleh. Tapi ni cara saya, Hamsi Amisha. Kita nak Aiman nak buat donat yang sedang viral menggunakan ataupun menambahkan sesudu cuka makan. Ya. Kita aduk merata macam ni, kita ambil satu sudu cuka ya, satu sudu makan jugalah. Ada satu sudu tak? Ada kan? Okay, kita biarkan dia ni larut ataupun tak tunggu larut pun boleh juga ni. Tapi sebaiknya kita tunggu dia larut dan Berbuih kan? berbuih naik ni. Ataupun Nak tunggu dia dulu ke? Atau buat terus sambung benda lain? kalau tak sambung apa pun dia, kalau ni terus dia bancuh ke tepung. Kita tunggu naik buih dulu lah. Boleh. Okey, jom. Okey, kawan-kawan dah berbuih ya. Tapi taklah berbuih sangat, tapi bolehlah macam ni dah berbuih nampak. So sementara tu kita nak cakap kita punya gula icing tadi kita dah bercampurkan dengan Dah dicampurkan dengan susu tepung. Itu biasa je. susu tepung apa ya? Apa-apa susu pun jenis boleh. Oh, apa-apa susu tepung pun boleh. So kita sambung terus, kita ni lah masuk ke dalam ni kan? Yeast kita tadi nak tu. memasukkan yeast ini. Yeast dan juga ni ni apa? So kita masukkan Ini nak masukkan Aiman? baking powder. Tak banyak pun nampak, saya rasa sikit saja. Lepas tu Gaul-gaul sikit. Lagi satu mak tak tambah garam ya, sebab margarin dah masin. oh tak tambah garam sebab margarin dah masin. Ada orang letak garam, terpulang. Tapi mak tak tambahkan garam. So kita aduk merata. Bismillahirrahmanirrahim ya, bancuh ni. Ini donat cara saya lah ya. Nak tambahkan telur pun boleh, tapi Aiman cakap dia tak suka telur, nanti buah hanyir. Tak tahulah, dia rasa macam bau honey.
Memang bawahnya bawah telur. Tapi tak tahu. So kita masukkan yeast tadi, campuran yeast apa maripan tu sedikit demi sedikit je. Sampai habis kot. Sebab biasa membuat 2,5 atau 3 cawan tepung gandum. Sukatannya 1 cawan air. Lepas tu kita uli lah kan. Ya, berhenti dulu ya, sebab takut terlajak air. Okay. Kita punya dough ni ya. Dia Agak lembek sikit. So nak kena air repair tadi ke pun tak? tak habis ya. Kalau 3 cawan tepung benda ni kena habis. Tapi saya 2,5 cawan jadi tak habis. Tinggal segi suku je. Tinggal suku dia tak habis ya. Okay, saya nak tambahkan Jirin dan minyak. jirin yang dilarutkan tadi atau dilelehkan ya. Kalau bahasa kawan kita dilelehkan. Tadi meleleh kan. Okey, kita gaul lah ni dengan tangan macam ni lah. Sampai dia tak melekat kat tangan. Ya, sebab apa ni, kita nak makan sendiri, so kita memang pakai tangan dia. Tapi ni pun kita jaga dengan plastik. Dengan tangan tu lagi senang sebenarnya. Takut nanti orang akan Kecam sikit lah, biasa lah tu kan. dia tak ada kerja kan, kita dikecam orang. Dia rasa dia terlampau sempurna tanpa ada cacat celah. Itu biasa dah tu. Apalah, sangka baik je lah. So, Kita tambahkan lagi. campuran apa tadi? Margarin dan minyak lah. Ni kalau dah kita uli macam ni kan, dia sampai nanti dia tak melekat pun. Walaupun tadi lembik, tapi nanti dia bila siap semua, dia tak melekat ke tangan pun. Kalau bahasa Indonesia kata tak, maksudnya kalis. Kalis tu maknanya tak melekat. Rasanya lah. Iya. Sebab banyak nonton. Kalau bahasa Melayu, kalis tu maksudnya dia kalis air. Ini kalis kat tangan lah. Maksudnya tidak melekat tangan, kalis. Kita tunggu sekejap lah, kita buat sampai habis tanpa dia record lah. Dah siap tak melekat baru tunjuk. Okey, kita punya apa Kita ya? ni tak habis pun, ada lagi suku lagi ni. So ini hasil dia, kita dah uli-uli. Tak melekat dah ke tangan ya. Dah tak melekat. Jadi kita biarkan dia atau perap dia sehingga dia naik. Okey. So kita tutup dulu dengan pinggan Tadi saya ataupun guna sarung tangan tau, tapi saya dah buka. Saya nak buktikan yang tak melekat ke tangan. Okey. So kita tutup dengan pinggan agak-agak berapa lama? Sehingga dia naik. Kita tutup. Sehingga naik tu agak-agak berapa lama? Selalu kita tunggu dalam Setengah jam. setengah jam tu lah. Okey, kita jumpa lagi dalam setengah jam. Okey, kita punya dough ni dah naik dah. Agak dalam 30 minit macam tu. Tengok dah naik cantik, kembang dengan elok. So kita boleh lah menguli, membuat apa tu? Donat lah. Kita orang nak hari ni nak buat donat yang bulat-bulat tu. Ada lubang tengah ataupun kita nak letak coklat. Tak tahu lah, saya pun ikut lah. Sebab saya ada coklat sikit, so saya nak try gulungkan dengan coklat lah. Aiman mengidam nak makan, nak masukkan coklat ni. So nak rasa ada coklat, ada yang coklat, ada yang Biasa. donat biasa. Okey, jom kita teruskan. Lepas kita buang dulu air guna angin. Okey, buang angin tu. Macam tu. Tak berapa nak apa yang namanya, belum naik cantik lagi lah. Tapi apa, kita buat dulu bulat-bulat. Lepas tu kita taburkan sedikit tepung. Kita buat bulat-bulat lah ya. Okey, kita buat dulu 1, 2 dulu. Yang satu tak coklat dulu ke? Begini kot. Sebelah tangan tak sarung tangan ni. Pada sepatutnya lah, kita just untuk makan sendiri. Tak kecil-kecil pun tak apa sebab coklat tu kecil. Ini tak coklat ke ni? Ni. So kita akan buat macam pau goreng lah. Satu ke dua? Dua lah. Try dua. Kita tengok macam mana hasil kejadiannya di waktu akhir video. Kita ambil coklat. Satu je? Satu, lepas tu kita tutup. Dah jadi pau goreng lah pula. Ini pau goreng. Kita bulat.
Tu yang bau goreng lah. Lepas tu kita tunggu naik dulu lagi balik semua tau. Yalah. So kita letak satu dulu. So nak lagi satu lagi ke? Boleh lah. 2 je lah. Lepas tu yang lain kita buat donat bulat. Donat lubang lah. Donat lubang. Bulat dan lubang. Okay, kita ambil coklat besar pun tak apalah. Besar. Masuk je lah sebab coklat kita nak habiskan je kan. Masuk je. Nanti confirm dia cair nanti. Masa kita dah goreng cair. Panas-panas dia cair di mulut. Saya tak suka coklat. Saya punya favourite is coklat. Mak saya dia kurang sikit coklat. Dia suka macam vanilla kot. Dah 2 dah siap dah ni. Yang lain ni kita buat jadi Lubang. lubang tengah lah, donat standard lah. Tapi mak cakap adunan ni belum mengembang sepenuhnya. So nanti kita dah uli ni, kita dah sini, kita akan tutup lagi lah. Bagi dia naik betul-betul. Mak nak cepat dia nak pergi ke mana tak tahu. Okay. Tak lawa dia kena buat macam ni juga baru dia nampak lawa tau. Buat macam ni juga baru dia nampak macam lawa sikit lah gitu. Cucuk je tengah dia tu. Saya tak guna apa yang ni. Biasa saya memang tak guna Alatan apa-apa lah. acuan. Cuma atau alatan. Macam tu je. Okay. Lepas tu kita buatlah sampai habis. So kita letak sini tunjuk. Sama jugalah. Okay. So contoh nampak senang je. So kita tunjuk lagi lah last ni. Lepas tu baru kita terus habiskan buat semua lah. Sebab mungkin ada yang nak tak bertanya atau nak tengok macam mana cara Cik Amisha buat. Macam buat kerja macam kata apa ya. Pusing-pusing macam tu. Buat macam kita buat pau juga. Macam buat pau je ni bagi dia macam atas dia licin sikit. Betul. Lepas tu dembakkan sikit dekat tangan macam tu. Kalau tak, saya tidak menggunakan papan canai jadi saya tapak je, tapak tangan je. Sebab sendiri mau makan. Tapi insyaAllah dia punya kejadiannya cantik. Kita tidak ramai yang nak makan sebenarnya. Sebab kita buat sikit je, 2,5 cawan So sahaja. ni kejadiannya donat ni. Tapi Jadi- sekarang nampak tak lawa. Tapi nanti bila goreng insyaAllah lawa cantik ya. InsyaAllah. Okey, ni kita tunggu dia naik dulu ya semua ni ya. So yang ni kita habiskan, yang ni kita buat habiskan. Tanpa Lepas tu rekod. tanpa rekod, yang ni pun kita akan tunjuklah dah siap nanti. Kita akan tutup sekejap, baru kita akan goreng. Okey. Okay, kita punya donat dah macam pusat dah saya tengok. So dah kembang yang cantik. So kita panaskan kuali dan minyak. Jom kita menggoreng dia. Jom. Minyak pun dah panas tu, agak panas. Oh, tak lawa dah. Minyak panas tapi dia entahlah. Tak lawa. Apalah kita goreng, tengoklah macam kejadian dia. Lawa tak lawa kita buat untuk makan minum petang saja. Dia dah naik tu. Dia sudahlah kan. Kita tengok dulu macam mana kejadiannya. Donat lah Cik Amisha. Nampak dia dah gebu kan. Dia letak dalam minyak panas dia gebu. Balikkan nampak. Dah tak lawa, dah hangit dah. Oh. Tu. Apa minyak panas sangat ni. Tapi donat cantik dia. Dekat dalam depan nampak cantik, dalam video dia kurang sikit lah. Kan. Tapi kat depan nampak lawa tu. Tapi dia gemoy kan. Dia gebu-gebu gebas. Macam pipi kau kan. Macam pusat lah saya tengok. Tapi dia gemoy lah tau. Ya dah. Okay lah. Kita goreng-goreng. Lepas tu make sure dia lama sikit lah. Sebab kalau lama sikit, jangan nanti luar dia crispy, dalam dia masih lembik macam tepung tu. So kita kena try and error lah. Kawan-kawan kena tengok lah. Bila goreng tu, pastikan tengok berapa lama korang goreng tu. Jangan lama sangat, jangan terlampau sekejap. Sebab dalam boleh lembut kan, betul tak? Betul. Itu nampak okey tu rasanya. Lepas tu kita angkat lah kan. Kita tepi, kita sambung menggoreng yang ni. Tapi kita goreng yang ni lah pula, yang ada coklat tadi tu. Tapi coklat kecil. Yang ni dah besar. Tengoklah nanti kita tengok kejadian dia macam mana. Tak lawa. Sekarang aku bukan tengok yang ni. Lawa lah tu. Cuma Ni berkedut kan. berkedut-kedut tu biasalah. Dia dah tua kot. Boleh angkat ke? Belum. Rasa better lah. Tak suka hangit-hangit sikit. Better okey. Macam ni. Kat bawah tu dah hangit dah. Bawah tadi tu. So biar dulu. Nanti kita
angkat. Okey, jom kita angkat. Terus kita letak ke dalam pinggan. Pinggan legend kita. Lawa nampak cantik, cuma bulat dia tu je dah tak nampak cantik sangat. So kita sambung. Ambil tu tak lain. Kalau rasa macam kawan-kawan nak letak inti lain pun boleh. Ni saja nak try and error kan. Susah sikit lah dia masa melekat-lekat tu yang susah sikit nak lekat. So kita ambil Dia melekat-lekat kan, dia dah melekat. Ni nampak tak lawa dah. kita potong lah. Aduh, hai. Dia tak lawa, dia Tak je. terlampau rapat sangat lah. Tengok. Itulah mak bagi dia berapa dia dah bergaduh dah. Aduh, dia tak lawa dah. Macam mana teman? So masuk je. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dia dapat kuali sudah. Tapi tak boleh kuat dah ni. Ya, betul. Kita tengah kuat tu. Nah, tak lawa hari ni kita punya donat. Tapi dia gebu dia cantik. Tapi heret Apalah betul. untuk kita minum petang je. Dia tidur cukup. Tengok lah dia nanti, masuk nanti dia akan menaik sendiri. Kejadiannya. Ini api kuat nampak dah hangit dah. Nampak kan? Dah tak lawa dah. Sebab dia api kuat. So api pun kena main peranan. Itulah hari ni kita punya donat korang cantik. Tapi gebu dia cantik. Itu Tengok. cantik. Udah macam katak dah. Dia tak ada coklat dalam tu. Aduh, tengok dia punya gebu cantik tapi sebab dia lembik kan susah sikit nak angkat sebab kita tak ada apa ya man? Tak ada peralatan yang canggih lah, yang elok lah. Patutnya kita letak atas kertas yang tak melekat, angkat satu-satu macam tu. Kita ada rasanya tapi tak ingat kat mana. Tak ada lah Iman. Letak Ada tapi kat mana lupa. Letak kat daun pisang pun sebenarnya okey, itu je. Tak boleh juga. Okay, kita angkat. Tengok lubang dia terkatup dah. Pusat dia malu. Memang dia gemoy cantik. Dia tambahkan cuka dia memang cantik gemoy. Tapi itulah macam saya cakap tadi susah sikit nak angkat sebab dia apa ya Iman? Melekat. Melekat. Kita tidak ada peralatan. So kita habiskan yang lain dulu. Tanpa direkod yang ni kita dah siap lah. Kita akan letak gula lah. Dan kita akan bila dah sejuk kita akan buka tunjuk hasil dia macam mana. Okey kawan-kawan semua, kita punya donat cara Hamzah Misha dah siap digoreng dan juga dibuat lah kan. So ni gula icing tu kalau kita nak dab ke dalam gula icing lah. So mak saya nak tunjuk dia punya hasil dia gebu-gebas dia. Okay, mak saya ambil donat and dia belah. Tengok dalam masak ya. Nampak cantik kejadiannya. Sebab ditambahkan cuka ni dia macam di luar macam agak garing. Cuba Aiman macam ni tunjuknya. Tengok kita bagi tekan toing Dia lembut sangat. toing. Memang betul lah orang kata. Macam ni tengok toing toing. Di luar macam garing tapi sangat lembut. Tapi jom kita belah yang saya punya ada coklat tadi. Yang ni dah lah. Kita belah yang bulat ni pula. Kita tengok yang inti bulat ni coklat dia cair macam mana. Cair ke tak cair? Yang mana satu Ada Yang ni yang itu tak lah, ini sebab dia terlampau gebu, lubang dia hilang. so yang ni ikut. Lubang Kita main kita main Aiman teka-teka. cakap dia dah macam pusat dah, lubang dia memang dia Kita hilang. ambil yang tu, kita try yang tu. Dia lembut tau. Okey, kita belah, tunjuk yang ada coklat tadi lah. Dia memang lembut, dia luar sangat gebu-gebas. Ada coklat. Coklat Coklat apa kedekut ya tadi sikit sangat. Tu dia coklat Aiman tadi. Tapi memang cantik dalam dia. Dia punya gebu dia cantik nampak Dah masak dengan sekata. Alhamdulillah. So kawan-kawan, jika berminat untuk cuba buat donat ni, silakan cuba. Resepi memang sangat mudah. Okey. Tanpa apa Telur. Tanpa telur dan tanpa orang kata lembut khusus ya. Tapi sangat lembut. Betul. Sebelum ni pernah buat 2 hari ke 3 hari dia tetap lembut. Bila saya makan pun memang sangat sedap Tapi ini coklat kedekut. Okey, coklat kedekut Aiman. Bukan kedekut dah, kita nak try saja. Saya memang tak suka coklat. Okey dah. Itu saja untuk konten kali ini. InsyaAllah kita akan berjumpa di lain waktu, di lain hari. Terima kasih semua. Assalamualaikum.